Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to OD channel. Okay guys, so hari ni aku nak pergi hiking dengan kawan aku dekat Gunung Sarut. So Gunung Sarut ni terletak dekat area Terengganu. So sekarang pukul 8.30 kita orang gerak. Jalanan tadi lebih kurang dia kata dalam 4 ke 5 jam yang santai-santai. So kita tengok macam mana santai track dia. Aku akan share dengan korang nanti, okay? So sekarang ni aku vlog menggunakan Osmo Pocket 3. Yo, bapak. Weh, memang style dia punya tu. Gila lah. So sekarang ni kita jalan dekat jambatan gantung ni. Jambatan gantung ni macam agak old school sikit guys. Serius old school. Nampak ni. Gila. Bahaya weh. Kau tengok ni dia punya jambatan ni. Bergoyang guys. Guys, aku lupa nak set tadi. Dah jalan sikit baru aku set jam chorus aku. Aku buat hiking. So nanti kita tengoklah berapa jam total sampai atas. Aku ada member baru ni, Amir. Let's go. Macam mana meh? Okay. Kau selalu hiking kan? Aku selalu. Mantap meh. Last hiking kat mana? Last hiking Merbabu. Merbabu? Merbabu? Kat Indonesia? Situ lawa kan? Sunrise Savannah. So sebenarnya Merbabu tu aku ada plan dengan member nak pergi, tapi tak jadi sebab cuti tak serentak. Guys, aku ada member baru lagi seorang. Nama dia Haziq. Dia daripada Nilai. Kau bila last hiking Zik? Bulan lepas kat mana? Gunung Datuk. So maksudnya ni kaki hiker juga ni. Kalau baru start Yelah kau. Jinak lagi So apa yang best kalau trip ni kan, sebenarnya kita orang ada yang tak kenal each other. So time tu kawan tu ajak yang ni, kawan ni ajak yang tu. So time tu kita orang kenal lah. So hari ni ada Haziq, ada Amir, kawan daripada member aku, ada lagi 2 orang perempuan baru. Yang lain yang pernah masuk dekat vlog aku. Nanti aku tunjuk korang. Actually okey je, senang je, trekking biasa. Tapi ada satu part nanti korang kena guna tali untuk climb. Dah pernah lah kita pergi last time yang kita hiking tu kat mana Fik? Breke tu memang best gila. Korang kena pergi, lepas tu kita orang pergi ke Kuala Lumpur, tempat camping orang asli. So macam mana okey sekarang? Penat tiba-tiba kenapa? Mengah weh. Tapi okey lah kan? Okay. Rasa bawa load ke? Bawa load. Yes. Cakap pasal load, ni bag aku. Bag aku ni dah pakai lama gila. Aku rasa dah lebih 10 tahun kot. Brand Deuter yang awal-awal dulu. So dia punya logo semua sekarang pun dah tukar, tapi aku punya masih lagi bertahan. Dan kita orang sebenarnya tadi dibahagi-bahagikan barang untuk bawa sama-sama lah. Contohnya macam fly, makanan. So semuanya kita orang dah bagi-bagi. Siapa yang conduct kita orang punya hiking ni, nama dia J. Jadi aku akan introduce korang, okay? So sekarang ni dia kata lagi sikit nak sampai ke checkpoint yang pertama. Kat mana Syafik? Blue Pool tu diorang cakap lawa gila tau. Sebabkan nama dia Blue tu, air dia memang jernih. So jadi aku tunjuk korang. Oh, kita lagi seorang. Ni orang kuat hiking sekarang ni. Saya bawa gear apa tu? Oh, nampak? Saya dia bawa Instara Ace Pro tu. So senang nak buat POV. Sebab apa nak guna ni? Kenapa tak nak guna 360? Sebab 360 ada orang pinjam. Siapa tu? Siapa satu? Ya. Kita orang dah sampai dekat checkpoint yang pertama, Blue Pool. Okay, so sekarang kita sampai dekat checkpoint yang pertama, dekat Blue Pool. Sekarang pukul dalam 9.20 macam tu. 1 jam ataupun nak dekat 1 jam kita sampai dekat checkpoint pertama ni. So sekarang ni tengah tunggu geng-geng yang lain sampai. So sekarang ni jom aku tunjuk korang view Blue Pool ni. Jom guys. Yang tadi tu dah sampai, tapi diorang ikut jalan batu. Kita orang tadi ikut jalan dalam ni. So dalam ni sebab takut boleh lepas hujan kan. So batu dia takut licin-licin. So macam mana ada tadi? So far okay. Selalu kan hiking adalah seorang ni. Selalu kita akan Geng belakang. Tapi hari ni dia lupa diri. Dia lupa diri kan. Dia tak ingat dah belakang. Dah lah sampai. Siapa tu? Dah lah sampai. Oh, ada yang dah mandi. Yang ni grup lain, tapi diorang datang kawan-kawan mandi kat sini. Nampak best gila guys. So kat sini kita orang diberi rehat selama 15 ke 20 minit. Okey. Penat tu. Penat? So nak buat apa tu? Booster. Ui, bahaya member ni. Dia ambil booster kat sini pula. Itu dah booster gila tu. Tu sebenarnya guys, tunjuk sikit. Tu sebenarnya coklat. Coklat. Masa dekat situ ada kebetulan terjumpa follower aku. So thank you so much Fauzi sebab support. Dan kita jumpa lagi dekat tempat lain. Okay guys, kita orang dah rest dalam 20 minit macam tu. Sekarang ni nak continue ke checkpoint yang kedua,
Dekat mana? Checkpoint kedua? Masing-masing tak hafal sebenarnya. So kalau korang nak tahu sebenarnya aku pun sebenarnya tak buat research kat sini macam mana. Aku just buka TikTok. Yang aku tahu dekat kawasan atas ni nanti dia akan berkabus. Lepas tu ada air terjun ataupun sungai yang clear. Tu je aku tahu. So dia punya trekking susah ke senang memang aku pun tak study. Aku suka surprise. Okay, tapi dah ready je lah macam aku buat exercise. Korang tanya kat aku ni aktif hiking ke tak? Sebenarnya aku tak aktif. Tapi kalau pergi gym aku buat treadmill, aku buat incline. Itu yang penting. Untuk checkpoint yang seterusnya nampak aku punya cakap benda dah betul lah weh. Penat. Checkpoint dia Lelapan ke Lalipan next ni. Dan dia punya track semuanya naik bukit guys. Penat. Tengok ni. Okay, so aku kena lalu atas ni. Naik. Nampak tu member aku kat atas tu. Tu member aku. So kita kena naik sampai atas. Okay guys, aku kena gigit penyengat. So warna kuning tu. Sumpah pedih gila. Tu ni saya tengah nak keluar kan. Berbisa kan nampak tu. Menggigil tangan gue. Kita spray apa yang betul. Ui. Okay. Jangan jadi kebas. So tak boleh nak keluarkan. Sekejap lagi kita keluarkan lah. Okay guys, so kita dah sampai dekat checkpoint yang kedua, Lelipan. Ni dia. Okay guys, kita dah settle lepak dekat checkpoint kedua. So sebenarnya on the way nak ke checkpoint kedua ni dia agak susah sikit. Dia naik bukit. Seriously naik bukit. So korang kena tak tahu nak cakap lah. Kuatkan mental, fizikal semua kena ada. So sekarang kita orang menuju ke tempat seterusnya pula, Nokia. Aku tak tahulah kenapa nama dia Nokia. Dekat je guys rupanya dia orang. Kita orang dah panggil tadi. Tak, kita orang jalan dulu lah. Kita dah sampai checkpoint ketiga meh. Kita dah sampai Nokia. Trek agak mencabar. Sangat banyak Sangat banyak naik bukit. Barai serius. Kalau korang nak naik kat sini untuk checkpoint kedua dan ketiga memang barai gila. So korang kena prepare mental. So, sekarang pukul 11.50. Tadi kita orang gerak 8.30. Sekarang pukul 11.50. Kita orang tengah tunggu diorang nak sampai. Ni best dia sebenarnya. Cuma dia punya penat lah. Macam mana perasaan ni? Barai baik. Barai kan? Barai dah kan? Barai gila. Ya apa geram saya dia. Menyesal. Tak rasa kena scam. Hari ni aku cakap menyesal tak barai tu. Okey tak? Tak barai pun. Sikit lagi. 300 ni. Tahniah Mayu. Ambil sijil kat belakang. Seorang guide kita. Nama apa? Sodiki. So, kenapa nama dia Nokia? Nokia. Saya tak tahu. Alamak. Kak. Saya import. Oh, import punya. Import. Import dari mana? Dari kampus ni. So guys, sekarang ni kita nak teruskan ke checkpoint seterusnya. Kita dah rest, dah relax, dah ada tenaga. Sekarang nak pergi ke checkpoint seterusnya, Green Pool. So macam mana rupa dia, sekejap aku tunjuk korang lah. So guys, kita orang dah letak bag-bag kat belakang tu. Kita orang nak pergi ke Green Pool untuk lepak, makan. Ni lunch. J dah sediakan kita orang. So package kita orang ambil ni semua. Dia ada makan breakfast tadi, tengah hari, malam garang, esok semua ada. Okay guys, kita dah sampai. Lawa. Bawa laksa mak you. So sekarang kita orang dekat Green Pool. Kita orang nak ambil air. So kat dalam hutan ni biasalah kalau kita orang tak bawa air banyak, tak perlu risau. Kat bahagian dalam ni ada air yang kita boleh ambil. Tapi make sure kena ambil dekat tempat air yang mengalir. So kita nak kena isi air sebab air kita semua dah habis. Kita kena ambil air yang mengalir. Agak bahaya macam ni nampak. Fresh. Biasalah kalau kita pergi mesti ada eat. Dia KPI aku setiap tahun mesti ada satu trip. Macam kalau atas kolam tahun ni dekat Sarut. So Sarut ni dua-dua aku tak pernah pergi, kau pun tak pernah pergi kan? Best lah. Best. So kita nak turun pergi makan tapi terjumpa pokok periuk kera. Sebab apa nama dia periuk kera? Sebab ini periuk, yang ini kera. Nanti tahu ayam ni lah. Yang ni lah. Dia macam okey je. Gila. So guys, alhamdulillah kita dah sampai dekat Camp Bonsai. So sekarang dah pukul berapa dah?
Dah pukul 3 petang. So aku punya jam ni, aku asyik lupa je nak bila dah stop nak start balik aku lupa. So aku rasa mesti aku punya kiraan tu mesti lari sikit. So jam yang aku pakai ni adalah jam Coros Base Pro. Apa yang best dia jam ni, dia boleh tahan selama 2 minggu tanpa charge. Sekarang kita nak set up khemah untuk tidur malam ni. Okay guys, kita orang dah settle dah pasang khemah. Yeay. Walaupun tadi nak buat banglo tapi jadi setinggan. Asyik tak jadi gelandangan. Ini rumah banglo. Bukan banglo, setinggan kita orang. Sting garden. Okey lah. Untuk semalam. Ada lampu. Guys, kita orang khemah dia best sikit. Dia ada lampu dia lilap. Saya bawa the moment of truth. Hujan dah turun guys. Sekarang ni baru pukul 4 lebih nak pukul 5. Habis kita orang lemau gila ni. Lemau gila pasang khemah pun lemau gila. Tapi apa pun seronok. Sekejap lagi dia makan malam. J dengan tim dia masak-masak. Tak tahu apa kita makan. Sekejap lagi aku tunjuk korang. Sekarang kita nak ada hujan kan. So nak tunggu reda sekejap. Nak pergi mandi, solat. So nak tidur sekejap. Penat gila guys. Saya masak dah. Okay guys, ni maling gunung kita. Nama dia J. Okay J, cuba share. Kenapa orang suka datang Gunung Sarut? Kenapa orang nak pergi sini? Dia ada 2 water point yang saya tunjuk. Dan dia ada jacuzzi atas ni. Oh. Orang tak payah pergi hotel 5 star, sebenarnya ada jacuzzi. Lepas tu satu lagi untuk sunrise. Sarut ada sunrise kalau cuaca yang mengizinkan. Dia sunrise tu view dia? View macam mana? View dia open, nampak Tasik Kenyir. Kalau bila habis sunrise dah tu cuaca open, kita akan nampak Tasik Kenyir dan kita akan nampak sebelah sini. Kalau pakai teropong boleh nampak Drawbridge. Serius. So kalau tak ada sunrise jangan kecewa. Kita ada apa? Kita ada kabus di celah-celah bonsai yang renek tu. So ni J tengah sediakan makan malam. So apa menu kita malam ni? Menu malam ni ikan kerisi singgang asam pedas. Oh. Lagi sekali. Ikan kerisi singgang asam pedas. Wow. Lepas. Ikan kerisi singgang asam pedas dengan sambal belacan, timun, bendi. Singgang asam pedas Terengganu Terengganu. Asam pedas Johor bukan asam pedas Melaka. Apa beza dia? Dia kuah Cair. Dia kuah cair dan dia tak letak halba, dia tak ada Kosong je lah. Dia bukan kosong, dia ada bawang, ada. Beza dia tak pekat, Dia cair. Cili kering. Part yang paling best sekali bila camping waktu malam. Kita orang dapat berkumpul, borak-borak. Masa ni memang paling best lah. Dan kalau yang nak bagi lagi bonus, kita siap main game lagi. Tapi malam tu kita orang tak main game, kita orang just borak-borak, sesi pengenalan. Good morning guys. So sekarang dah pukul 4.30 pagi. Saya nak pergi naik ke Gunung Sarut. Kita tengok dia punya view. Dia cakap kalau kat sana cantik. Dia punya view boleh nampak Drawbridge dengan Tasik Kenyir. Sejuk kan? Kenyir. Sejuk gila guys. Sumpah sejuk nak mampus. Sekarang ni kita bawa barang yang perlu je untuk bawa naik atas. Breakfast G dah sediakan. Seorang satu roti dan juga air Dutch Lady. So macam mana view dia? Sekejap lagi aku tunjuk korang. Okay guys, sekarang ni dah pukul 6.30. So kita orang dah sampai dekat viewpoint untuk tengok sunrise. So sekarang sunrise memang lawa gila. Tengok belakang ni Wah. Nampak tu belakang tu. Lawa guys. Pekat gila. So naik kat atas tadi memang susah gila sebab gelap kan. Gelap tak nampak, tengah lecak lagi. Rezeki hari ni sebab tak hujan. Betul. So ni diorang semua tengah layan. Nak ambil gambar, ambil view kat situ. Okay guys, kat belakang tadi dia ada last sunrise. Dekat belakang ni pula awan kapet. Lawa gila guys, sumpah lawa gila. Lawa gila nak mampus. Zoom sikit. So guys, kat sini ada view puncak Gunung Sarut. Tapi ni untuk layan view. Untuk macam korang nak ambil signboard semua tu kena naik lagi sikit. Tapi untuk kita layan view awan kapet, sunrise. Dan hari ni lagi sekali aku punya lens DJI Osmo Pocket ni tercicir. So memang sangat-sangat sensitif. Hopefully terjumpa lah lagi sebab Ada punya pun tadi terjatuh. So dia pun dah terjumpa. Hopefully aku punya pun ada. Sekarang kita tengah layan view lepak-lepak. Tapi yang kurang dia
tak ada air panas. So kalau siapa datang kat sini, kalau korang rajin bawa macam termos air panas ke, buat air kopi ke, air teh kan, memang best gila layan view guys. Serius, sangat-sangat best. Tadi kita orang dah layan view Sarut ni. So sekarang ni nak pergi puncak dia pula. Dia kata jarak dia sebatang rokok. Jalan dia guys, sekejap. Macam tarik lembu. Betul dah sebenarnya kan, tempat setiap kali tempat hiking, diorang kena buat gondola tu. Penat tu. Kau tengok macam mata. Yes! Oh, kita ada batu besar guys kat sini. Besar gila. Ini tak besar sangat. Oh, macam ni tapak kuda kat sini. Tapak kuda. Kat dalam ni, dia kata ada pokok orchid rare. Orchid Colibas. So sekarang kita tengah mencari orchid tu, siapa jumpa dia menang. Guys, kat sini best. Dia punya pokok macam-macam jenis korang boleh jumpa. Macam-macam colour. Best gila. Nampaknya dia orang dah jumpa orchid. Oh iyalah ni, lawa. Ni lawa gila. Wow! We made it. Yeah, ni dia. So guys, apa kata kita tanya diorang? Apa perasaan diorang bila dah sampai atas ni, sebab kita orang daripada bawah semalam penat gila dan tidur semalam, dan kita naik balik ke atas ni. So kita tanya diorang apa perasaan diorang, okey? Mantap. Penat. Sejuk. Tak ada perasaan. Worth it. Barai-bai. Makan sedap. Best tapi WTJT. Penat tapi best. Unbelievable. Cantik gila. Gunung Sarut is a wrap. Sampai sekitar menu kita hari ni. Nasi ayam. Buka-buka tudung. Guys, tadi kita orang punya guide tu jumpa on the way. Aku terjatuh masa on the way nak pergi tu, nampak. Tapi dah ada orang pijak dah, calar dah. Benda ni memang susah. Daripada hari tu aku rasa terjatuh je. So kita orang nak balik pukul 12. Pukul 1 nak gerak. Aku lupa nak belanja korang view dekat kawasan sini. Jom kita pergi tempat kita basuh pinggan dulu. Jom. Campsite ni dia senang sikit lah sebab dia ada punca air. So senang kalau nak basuh pinggan ke, nak mandi ke, nak membuang ke. So sini tempat kita basuh pinggan. Kecil je lah air dia. Air mengalir. Basuh pinggan. Dekat belah sana kita orang mandi. Oh, dekat sini tempat untuk kita orang mandi. Jom. So kita orang mandi kat area sini lah. So kat situ dia bahagian dalam sikit. On Track Adventure Sarut is the best. Best kan? Tapi dia kalau nak repeat kali kedua tu mungkin lambat lagi. Tapi kalau nak suggest kat member mungkin betul. Sebab tempat dia memang best gila. Ada sunrise. Recommended. So nak pergi dengan chef tu. Mana chef? dia dah pergi dah. Dia nak cakap apa ke? Silakan. Okey. Hai. Bye. Guys, aku lupa nak update dengan korang. Aku survive sebab dua hari kat sini tak ada line telefon. So aku memang mengimpikan trip yang macam ni sebenarnya. So alhamdulillah berjaya. Yang ada internet masa dekat Blue Pool yang mula-mula kita naik tu. Lepas tu dah tak ada. Nokia ada Nokia punya checkpoint yang aku ada dengan korang tu ada sikit. Lepas tu view, nak pergi view tu on the way tu ada sikit je. Nak reply ke tak boleh lah. Okay guys, sekarang dah sampai dekat checkpoint yang pertama, Blue Pool. Kita ambil masa dalam berapa 3 jam kan? Betul lah 3 jam lah. Lepas ni kita orang turun, tapi kita orang nak mandi-mandi dulu kat Blue Pool. Hari ni air Blue Pool memang lawa gila, korang tengok. So best gila bagi aku untuk, bagi siapa yang nak pergi ke Gunung Sarut ni, korang kena pergi. Sebab dia yang best sebab korang dapat view untuk bonsai. Lepas tu yang best dia ada sunrise. Lepas tu dia ada awan kapet. Yang paling best sungai lah untuk korang mandi. Okay, so semua memang puas hati gila. Walaupun penat gila-gila, tapi memang sangat-sangat puas hati. Sebab berbaloi, korang ada view. Dan yang paling best bila tak ada line telefon semua tu, korang dapat lepak dengan kawan, chit-chat, dapat buat aktiviti hutan sama-sama. Itu yang paling best, okay? So kita nak lepak-lepak mandi. Thank you so much kat siapa-siapa yang tegur aku masa on the way nak pergi hiking ni. Terima kasih banyak-banyak sebab support konten aku. So kita jumpa lagi dekat next video. Bye guys. Assalamualaikum.